Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Zaid Zikri bin Zulhelmi, berumur 12 tahun dari SK Teluk Pasu. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang sebuah novel yang bertajuk Atas Nama Ketulusan, karya Rozita Muhammad. Novel ini diterbitkan oleh PEP Publication Sendirian Berhad dan mengandungi 126 halaman bercetak serta 12 bab yang disusun menjadi jalan cerita yang mudah difahami dan menarik. Novel ini mengisahkan tentang sekumpulan pelajar yang mula berasa curiga terhadap seorang rakannya di sekolah. Khususnya pula apabila rakannya tersebut terlihat seperti dalam keadaan mencurigakan di dalam bilik sains. Walaupun situasi ini nampak biasa, tetapi ia membuka kepada satu konflik yang lebih besar. Ianya di antara kejujuran dan persahabatan. Sebagai pembaca, saya tertarik dengan cara penulis membina perasaan ingin tahu. Secara perlahan, kita tidak terus diberikan jawapan. Sebaliknya, kita diajak berfikir bersama watak di dalam cerita. Pada ketika ini, saya sendiri tertanya-tanya, jika saya berada di tempat mereka, adakah saya juga akan menyiasat perkara tersebut? Apabila mereka mula menyiasat, nilai keberanian mula terselah. Namun, pada masa yang sama, timbul perasaan ragu-ragu dalam diri mereka. Mereka takut jika tindakan mereka akan menjejaskan persahabatan. Di sinilah saya memahami bahawa melakukan perkara yang betul tidak semestinya mudah. Kadang-kadang, kita perlu berdepan dengan konflik emosi dan membuat pilihan yang sukar. Rakan-rakan sekalian, pernahkah kita berada di situasi seperti ini? Apabila kita tahu sesuatu itu salah, tetapi kita takut untuk berkata benar. Inilah kekuatan novel ini. Ia bukan sekadar cerita, tetapi satu cerminan kepada kehidupan kita sebagai pelajar. Apabila kebenaran semakin hampir terbongkar, konflik menjadi semakin memuncak. Watak-watak terpaksa membuat keputusan sama ada untuk berdiam diri atau menegakkan kejujuran. Pada pendapat saya, bahagian ini sangat berkesan kerana penulis berjaya menggambarkan emosi watak dengan realistik. Kita dapat merasakan ketakutan dan tekanan yang mereka alami. Akhirnya, mereka memilih untuk bertindak atas dasar ketulusan dan kejujuran. Walaupun keputusan itu mungkin menyakitkan, tetapi ia membawa kepada penyelesaian yang lebih baik. Daripada situ, saya mempelajari bahawa kejujuran, walaupun pahit, tetap akan membawa kebaikan pada akhirnya. Selain itu, novel ini juga mengajarkan bahawa persahabatan sejati bukan sekadar menyokong, tetapi berani menegur kesalahan rakan. Jika kita benar-benar ikhlas, kita tidak akan membiarkan rakan kita terus melakukan kesalahan. Jadi, saya ingin bertanya, jika anda mengetahui rakan anda melakukan kesalahan, adakah anda akan menegurnya? Atau anda lebih memilih untuk diamkan diri? Dari segi penulisan, bahasa yang digunakan sangat sesuai untuk murid sekolah rendah. Ringkas, jelas dan mudah difahami. Jalan ceritanya tersusun dan setiap peristiwa membawa kepada pengajaran tertentu. Ini menjadikan novel ini bukan sahaja menarik tetapi juga mendidik. Kesimpulannya, Atas Nama Ketulusan merupakan sebuah novel yang sangat baik kerana ia mengajar kita tentang keberanian, kejujuran dan erti sebenar persahabatan. Kebenaran harus ditegakkan walaupun kita terpaksa membuat pilihan yang sukar. Saya amat mengesyorkan novel ini kepada semua pelajar kerana mesejnya sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai pelajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.